3 kekurangan Z15 GT. Setelah 4 ke 5 bulan lah, ramai yang dah beli Z15 ni dan saya pun penyelidik lah dorang ni sebagai user Z15 ni. Ada beberapa masalah yang besar dan juga masalah yang kecil. So kalau korang nak tahu, stay tune sampai habis video ini. Masalah yang pertama, saya rasa tak besar sangat pun masalah ni, iaitu di bahagian crash dia yang agak keras. Bagi saya Z15 memang keras lah, tapi tak adalah keras teruk sangat. Dia lebih keras daripada brand-brand kategori 150cc yang lain. Dia keras pun sebab 5 plate dia pakai. Kalau motor lain 4 plate je dia pakai. So that's why korang rasa keras. Alah, normal lah pakai motor clutch kot. Jangan manja sangat lah. Kekurangan yang kedua pun saya rasa bukan masalah yang besar lah, iaitu bahagian gear dia. Ramai yang cakap bahagian gear dia ni kasar dan keras nak masuk. Tapi lepas korang dah pakai motor ni 1000 ke 2000 mileage, and then diorang dah tukar minyak hitam baru, macam diorang pakai minyak hitam yang berkualiti sikit lah, Motul ke yang mahal sikit, dah rasa semua pelik. So masalah dia lepas tukar minyak hitam dah okey lah. Dan kekurangan ketiga, iaitu bahagian timing chain. Ada abang tu kena bunyi ketak kebung. Dia punya bunyi dia, korang dengar dia punya video ni. Ada yang kena tak bunyi langsung. Tak bunyi kan. Bila keren dia bunyi. Sebab timing chain dia ada yang terlompat, terlucut, macam gitulah. Yang bunyi ketak-ketak tu mungkin tensioner diorang cakap. Tapi ujung-ujung Modenas check, memang timing chain yang problem. Tapi syabas kepada Modenas, mereka dapat menyelesaikan masalah ini. Terus datang ke depan rumah, terus masuk oven, terus pit kilang, terus solve lah masalah. Tak sampai seminggu dah hantar balik dekat owner dah. So masalah belah timing chain lah, itu pun tak ramai kena lah. So itulah dia kekurangan Z15. Walaupun saya tak rasa macam kekurangan yang agak serius pun, still boleh improve lagi. So kalau korang nak tahu apa pula kelebihan Z15 ni, stay tune for the next video, okay? So kalau korang berminat, isi that video dekat bawah. Bye bye.